Beberapa individu bakal menghadapi pertuduhan dalam masa terdekat berhubung dakwaan rasuah membabitkan adun tertentu di Sabah. Kertas Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkait isu perlesenan lombong mineral di negeri itu sudah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Rakyat. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Paki kepada TV3 sebentar tadi. Ketika dihubungi Buletin Utama, Tan Sri Azam berkata pihaknya sudah menghantar kertas siasatan tersebut minggu lalu dan masih menunggu arahan untuk tindakan selanjutnya. DPP nampaknya bersetuju dengan ada kes untuk dituduh, dan namun demikian pihak saya belum boleh mendedahkan siapa yang akan dituduh, tapi akan ada dituduh dan kemungkinan pertuduhan ini akan dibuat dalam tempoh terdekat inilah. Kalau kes itu dituduh dan dibicarakan di mahkamah di Sabah lah. Terdahulu, beberapa rakaman video yang didakwa menunjukkan perbualan berkaitan rasuah antara individu tertentu dan beberapa wakil rakyat Sabah berhubung isu pelombongan mineral di negeri itu tular. Susulan itu, SPRM membuka kertas siasatan dan menjalankan siasatan secara menyeluruh termasuk analisis forensik digital terhadap bahan bukti itu. Rasuah merupakan musuh utama negara nombor satu. Rasuah juga diharamkan dalam agama Islam dan dalam agama-agama yang lain. Rasuah boleh membunuh sistem demokrasi sesebuah negara ataupun wilayah. Rasuah juga boleh melunturkan keyakinan pelabur untuk datang melabur kerana tidak percaya dengan sistem pentadbiran sesebuah negara atau wilayah itu kerana amalan rasuah daripada pihak pemerintah. Rasuah juga boleh menyebabkan sesebuah negara, wilayah ataupun negeri akan menjadi miskin dan rakyatnya menjadi miskin. Contohnya Sabah, satu wilayah yang sangat makmur, ada gas, ada petroleum, ada balak, ada sawit, ada emas, tetapi negeri ini diisytiharkan antara negeri termiskin dalam negara kita. 8 daerah miskin daripada 10 daerah seluruh negara berada di Sabah. Kerana apa benda ini boleh berlaku? Kerana amalan rasuah, salah guna kuasa dan memperkayakan kroni proksi mereka yang diamalkan oleh pihak-pihak tertentu dalam kerajaan orang-orang politik. Lagi-lagi mereka yang ada kuasa dalam pentadbiran. Maka hari ini saya nak bertanya kepada rakyat Sabah, mahukah kamu terusan dalam keadaan susah sedangkan orang-orang politik, orang-orang kerajaan yang duduk sebagai pemerintah terus membina kekayaan, poket mereka akan berisi wang penuh, akaun bank mereka akan penuh dan hasil bumi Sabah ini mereka ambil sewenang-wenangnya. Dengan amalan rasuah boleh menyebabkan salah guna kuasa. Daripada rasuah lah semua kebobrokan dan kebejatan akan mewujud dan muncul satu persatu. Kamu, saya nak tanya, apa kamu bersetuju dengan amalan rasuah oleh kerajaan GRS? Apa pendapat golongan-golongan cyber trooper, macai, pencacai GRS? Apa kamu rasa apabila kenyataan daripada Ketua Pengarah SPRM tentang dalam tempoh terdekat akan ada pendakwaan kepada adun-adun GRS Sabah? Rakyat Sabah, #selamatkan Sabah. Kalau kita mau kemunduran, kalau kita mau orang-orang GRS kaya raya dengan amalan rasuah dan curi balak dan sebagainya, pilih dan sokonglah GRS. Namun kalau kita mempunyai jiwa yang besar bahawa kita mau hasil bumi Sabah ini diagikan sama rata kepada rakyat dan kemakmuran ekonomi ini dapat dikecapi oleh semua lapisan masyarakat, maka undilah parti lokal yang tidak lain adalah daripada parti warisan itu sendiri. Ayus, rakyat Sabah, kita mampu melakukannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, bila lagi kita nak merubah? Nak pilih GRS, kedapatan makan rasuah, kedapatan salah guna kuasa. Malahan, mereka tidak mampu untuk selesaikan isu-isu yang berlegar di kehidupan rakyat Sabahan puluhan tahun. Asyik mereka menyalahkan orang lain, namun mereka tidak pernah menuding kepada diri mereka sendiri kelemahan pentadbiran HGG dan GRS itu sendiri. Saya mohon kepada SPRM, lakukan dengan jiwa yang besar pendakwaan segera sebelum pilihan raya negeri Sabah. Kerana saya masih berpendapat dan berkeyakinan bahawa SPRM hanya bermain wayang kulit dan pendakwaan tidak akan berlaku dalam tempoh sebelum pilihan raya. Nah, SPRM terbalikkan pandangan saya dengan pendakwaan segera ke atas adun-adun GRS yang makan tahi rasuah.
Apa pendapat dan komen rakyat Sabah? Sila tinggalkan komen anda.